Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar korang? Sihat? Alhamdulillah. Macam korang baca tajuk dekat atas, hari ni kita nak makan aiskrim. By the way, dah lama kan aku tak buat video panjang kan? Lama juga So, tanpa membuang masa, jom kita unboxing satu persatu aiskrim. Aiskrim yang pertama kita nak makan mix berry. Bismillah. Aiskrim ni kan memang sangat-sangat gebu guys. Oh ya, lupa nak bagi tahu korang yang dekat atas tadi ni adalah perisa anggur. Dia jelly tau, cair macam tu lah. Dekat bawah ni pula adalah perisa strawberry. Aiskrim yang kedua korang, let's go. Perisa sumi. Bismillah. Korang nampak kan dekat bawah ni ada sumi. Bawah sumi warna oranye, atas ni sumi warna merah. Aiskrim yang kedua ni, aiskrim dia gebu juga korang. Let's go aiskrim yang ketiga ataupun yang terakhir, Tutti Frutti. Biasanya kan korang aiskrim Tutti Frutti ni dia ada 3 color je, hijau, kuning, merah. Macam lampu isyarat. Bismillah. Aiskrim yang ketiga ni korang masih lagi gebu. Memang sedap. Okey, akhirnya kita dah makan ketiga-tiga aiskrim. Ada banyak lagi jenis-jenis aiskrim. Kalau korang nak aku buat lagi konten makan aiskrim ni, korang jangan lupa komen kat bawah tau. Dan jangan lupa korang komen konten apa lagi yang korang nak aku buat. Okey? Komen je kat bawah. Terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan jangan lupa like, komen dan share and subscribe. Itu saja daripada aku. Bye bye korang. Assalamualaikum. Subscribe.